Baik, okey. Baik, mantap. Okey. Masakan, mantap Dr. Ali. Terima kasih Dr. Ali. Okey, Puan Hari. Jabatan Bertuah Global Maidin di Gaya Oh, okey. Jabatan Bertuah. Okey, mantap. Oh, Maidin Banyak resepi. Jabatan Bertuah, okey, di Maidin lah. Okey. Baik. Banyak resepi Puan Syah ada? WhatsApp guy. WhatsApp guy. Oh, WhatsApp guy. Okey, dia punya tagline betul, mantap Okey. So, Tuan, okey, bila kita berbina jenama ni tuan-puan sebab apa ramai orang ingat branding ni logo tuan-puan kebanyakan orang lah kan. Tapi sebenarnya branding ni adalah apa? Apabila orang sebut jenama tersebut, dia dapat bayangkan tuan-puan premium, okey, cantik, mahal tuan-puan. Ada tak mahal dekat sini? Ada ke ada tak ada? Okey, orang okey tu kejap mahal, murah tempatan baik, masakan, komunikasi canggih, orang kaya Okey. Kemudian Maidin dia tengok Okey, bayar murah dia, murah pilihan banyak, mesra, dia murah baik tempatan Okey. Kalau Amir terus bayang simple, konten, jujur baik jujur tu baik lah kan. Sama kan, baik kan. Jadi tuan-puan, apa maksud kita berjenama tuan-puan Jenama ni apabila orang dengar je nak fikir je pasal kita, dia tahu dah kita ni mengenai apa. Itu tuan-puan maksudnya dekat sini bila orang dengar je sebut nama, oh dia tu dia macam ni kan. Macam tu tuan-puan sebab itu adalah jenama tuan-puan Okey, itu adalah jenama dan jenama ni penjenamaan ni bukan baru tuan-puan untuk mereka yang tak tahu, okey sebenarnya penjenamaan ni bukan baru, beratus-ratus beribu-ribu tahun dulu dah ada dah penjenamaan ni. Cuma kita sedar ataupun tidak sedar. Sebagai contoh, nanti saya terangkan lebih lanjut Okey. So dekat sini tuan-puan, okey, kenapa branding ini sangat penting tuan-puan Branding ni bila kita buat branding tuan-puan, kita buat orang tahu tuan-puan buat orang ingat, buat orang cari Okey, sebab apa? Orang boleh tiru produk kepada mereka yang buat produk lah. Okey, harga boleh buat potong diskaun tapi orang beli sebab apa? Kadang-kadang orang beli sebab kita sebab jenama kita. Okey, itu sebab dia orang mahal pun orang cari tuan-puan Kemudian branding ni dapat bina kepercayaan lebih cepat. Kan? Bila kita susun, contohnya saya cakap dengan tuan-puan, dalam live tuan-puan kena susun video ni, kena susun Sebab apa? Sebab kita nak permudahkan proses untuk kita buat pelanggan kita dipercayai dengan cepat. Tuan-puan proses untuk mereka membuat keputusan tu dengan cepat. Sebab tu dalam live menjual ni kita kena tunjuk bukti-bukti kita dipercayai dengan cepat. Okey? Supaya apa? Supaya mereka beli dengan cepat. Itu sebab dia. Okey, kemudian branding. Jadi tuan-puan kena tengok dengan tuan-puan punya strategi, ada tak kandungan-kandungan tuan-puan menunjukkan ada bukti-bukti yang menunjuk kita dipercayai. Okey? Branding juga mudahkan jualan tuan-puan sebab apa? Bila mereka kenal dan suka. Suka ni pautan emosi tuan-puan Kenapa tuan-puan? Sebab apa? Selalunya manusia akan membeli sebab apa? Sebab keputusan emosi. Sebab dia suka dengan cara kita, dia suka dengan persembahan kita, dia suka kita hiaskan kedai kita cantik-cantik, kita pakai baju cantik-cantik, packaging kita produk cantik-cantik, dia suka. Jadi bila mereka suka, apa mereka akan buat? Mereka akan lebih santai, mereka akan lebih terbuka untuk membuat keputusan. Betul tuan-puan Setuju? Sebab tu kadang-kadang kalau kita terus mengajar kan, maknanya dia tak ada bunga, dia tak ada apa kan, jadi kita bagi buah terus kan, dia tak sampai. Kalau kita bersilat kita ada bunga dapat menarik apa, buat orang keliru kan, baru kita bagi buah dia, macam tu dah tuan-puan So kita nak buat orang suka dekat kita. Dari apabila orang suka, ada sentuhan emosi, okey, bagaimana kita nak buat suka, nanti saya akan masuk tadi tuan-puan boleh? Maknanya dekat sini tuan-puan, okey, barulah kita juga branding juga bukan beri tarik peluang besar lebih besar, maknanya apabila orang dah kenal, orang selesa, orang pun bercakap dengan kita, orang akan sampaikan, oh tengoklah video Karol Aming tu, tengoklah video Dr. Hani ni lah, dia kongsi mengenai probiotik ni, kisah khusus sebagai contoh. Boleh tuan-puan? Boleh? Mantap.